Musuh kita bukan sekadar dadah dan penjenayah, tetapi apa yang lebih tragis dan menyakitkan, sebanyak 14,494 dan 908 hektar tanah kerajaan telah dicerobohi dan diusahakan secara haram dengan tanaman sawit, getah, durian dan pelbagai hasil bumi. Lebih malang lagi, lebih kurang 6,000 hektar hutan simpanan kekal HSK juga telah diceroboh, kononnya atas nama pertanian, tetapi hakikatnya ia adalah satu perompakan terbuka terhadap harta negeri, khazanah negeri. Masalah ini bukan baru bermula semalam. Ia telah berakar sejak lebih 4 dekad yang lalu. Ianya berlaku tanpa pengetahuan beta. Ketika itu saya masih lagi Tengku Mahkota Pahang yang tidak mempunyai kuasa dan peranan. Tetapi sekarang saya sudah pun menjadi sultan. Dah sampai masanya. Sudah sampai masanya kita semua celik mata. Sedarlah, perkara ini adalah satu perkara yang cukup merunsingkan dan merugikan kerajaan dan rakyat yang saya sama-sama sayangi. Bukan niat beta untuk mengungkit kisah lama atau menambahkan kekusutan. Beta tidak mahu terus dibelenggu oleh bayang-bayang masa silam. Sebaliknya, beta berhasrat untuk menoktakan kemelut pencerobohan tanah secara haram ini. Biarlah kisah lalu itu menjadi pengajaran. Jika benar adanya unsur rasuah, salah guna kuasa atau pengkhianatan terhadap amanah, biarlah Allah SWT yang Maha Adil menentukan dan menjatuhkan hukumannya. Walau bagaimanapun, adalah menjadi hasrat dan pendirian beta